Pulau Pinang. Okey. Dan saya ingin pinjam tepukan kepada anda semua kerana terutamanya kepada syarikat Alkan kerana memberi peluang kepada Bongshi menjadi penceramah motivasi pada kali ini. Satu tepukan lagi kepada syarikat Alkan. Pemikiran yang akan mencahayakan tindakan kita. Dari tindakan dia akan wujudkan menjadikan tabiat kita. Dari tabiat dia akan memupuk sikap kita. Dari sikap dia akan menentukan nasib tuan-tuan. Dan bukan nasib kita katakan semula jadi sejak dilahir memang ada, tapi kita boleh berubah kalau pemikiran anda berubah. Saya sebagai satu contoh, Bongshi berasal dari satu keluarga yang sangat-sangat miskin. Umur 6, Bapak Bongshi meninggal dunia dan ibu yang besarkan Bongshi dengan kakak-kakak, abang-abang Bongshi. Jadi bila saya masuk darjah 1, saya tiada sekarang kita boleh masuk tadika, tapi Bongshi tiada peluang untuk masuk tadika sebab keluarga miskin. Abang dan kakak terpaksa berhenti sekolah dan bagi peluang kepada Bongshi untuk belajar. Jadi bila saya masuk darjah 1, apa yang terjadi kepada Bongshi? Keputusan Bongshi di kelas 1 adalah 45 orang. Keputusan Bongshi kedudukan dalam kelas adalah 41 dalam kelas. Dan suatu ketika sampai cikgu nak aturkan saya pergi ke kelas yang akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Dan apa Bongshi buat? Bongshi masa itu menangis sahaja. Tak mau pergi, cikgu saya tak mau pergi kelas yang terakhir. Tapi adakah Bongshi menetapkan Bongshi adalah budak yang bodoh? Tapi saya harap pada masa itu saya tak pernah fikir Bongshi tidak boleh. Saya tidak pernah, Bongshi tidak pernah fikir Bongshi tidak boleh. Tapi Bongshi masih lagi anggap Bongshi boleh sebab pemikiran saya untuk darjah yang ketiga, saya dari kelas terakhir saya masuk kelas yang ketiga. Dari kelas darjah 3 sampai darjah 6, dari kelas 3 saya masuk kelas yang pertama. Pemikiran saya tidak pernah kata Bongshi tidak boleh bodoh, tak boleh belajar, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga bahagian sukan. Dulu sekolah rendah Bongshi, keluarga Bongshi memang miskin. Saya tiada duit untuk beli kasut untuk bersukan. Kalau kita nak beli kasut bersukan, kita kena guna duit yang lebih mahal kasut dia. Jadi Bongshi pakai kasut yang biasa-biasa. Sampai di bawah tapaki berlubang, Bongshi pun pakai juga. Dan dalam pemikiran Bongshi, miskin bukan satu alasan. Dan pemikiran Bongshi, walaupun pada masa itu kawan-kawan Bongshi semuanya tinggi-tinggi, Bongshi saja yang rendah-rendah. Tetapi kerana pemikiran itu menjadikan tindakan, tabiat dan sikap Bongshi dan ubah nasib Bongshi. Dan walaupun saya rendah miskin, tiada kasut sukan untuk pakai, tetapi Bongshi boleh wakil sekolah untuk masuk pertandingan bola keranjang, berlari, berjuang, tampakkan 100 nyanyi dan juga berpidato. Semua ini bukan satu alasan kepada Bongshi.